Mata okey tak, Mak? Hari ni kita bawa Mak pergi cek mata sebab mata Mak dah banyak sangat problem. Jumpa doktor pakar mata dah, Mak. Hari ni grand opening Top Vision Pusat Pakar Mata Kuala Terengganu. Dah sampai, kena daftar dulu. Mak selalu bagi tahu mata dia blur bila baca Quran. Jadi Mak bawa Mak ke sini, Mak pun nak cek mata juga dan anak buah Mak pun nak cek mata juga. Hai. Boleh. Kat sini memang lengkap pakar mata rawat semua jenis masalah mata. Mata kering, glaukoma sampai penyakit mata sebab diabetes pun boleh settle. Silau. Mak memang ada diabetes, jadi Mak kena scan mata dia tu nak tengok saraf. Machine OCT scanner tu memang canggih. Di sini juga adalah operation room untuk operasi masalah katarak mata dan lain-lain. Kat Vision Room 2 ni anak buah Mak tengah cek power mata untuk buat cermin mata nanti. Mata macam mana? Okey tak? Lama makin kelabu. Last kali jumpa Top Vision punya pakar mata. Doktor pakar mata sangat friendly bagi consultation. Mata Mak ada luka-luka kecil, kering, mata anak buah, rabun teruk dan juling sikit. Mata Mak alhamdulillah sihat. Tak kering ke apa semua tak ada. So korang kalau rasa mata cepat kabur, silau atau nak buat check up, jangan tunggu lama. Datang ke Top Vision Kuala Terengganu atau mana-mana cawangan di seluruh Malaysia.